Weh, jahat guys. Jahat. Cerita mafia Chennai ni memang jahat. Ni episod yang terbaru ni, komplot macam mana kumpulan mafia Chennai ni bekerjasama dengan perisik polis Chennai ni untuk menginaya pejuang kebenaran. Semalam saya tengok movie Tamil lah. Korang pun tahulah saya selalu tengok movie Tamil kan. So, movie Tamil yang saya tengok semalam ni dahsyat, babe. Sebab dia menceritakan tentang macam mana kumpulan organisasi mafia Chennai ni, dia nak menutup mulut pejuang kebenaran. Jadi kali ini dia minta bantuan daripada perisikan polis Chennai itu sendiri. Jadi dia orang susun lah. Jadi dalam episod yang dia tengok semalam ini, dia ada beberapa plan lah. So plan A adalah untuk trap dengan dadah. Bermakna frame kan pejuang kebenaran ini, letak dadah dekat rumah dia. Dia plan lah. Rumah, kenderaan dan mana-mana lah. Yang penting dikaitkan dengan dadah supaya pejuang kebenaran ini dihumban ke dalam penjara. Dahsyat. Dahsyat. Bila saya tengok teringat, macam K. Yusorota. Macam mana Yusorota kena perangkap, letak dadah dengan senjata api, tak boleh remas 9 bulan 10 hari dalam penjara Sungai Buloh. Yang mana Tuan Rafiq masa itulah peguam. Tapi akhirnya mahkamah bebaskan, lepaskan tanpa membela diri. But 9 bulan 10 hari Yusorota dalam penjara Sungai Buloh. Jadi dalam episod Chennai yang tengok semalam, Mafia Chennai ni, itu salah satulah plan A mereka, frame dengan dadah terhadap pejuang kebenaran ini. Plan B sama juga, simpan dalam juga. Tapi kali ini dia nak kaitkan supaya pejuang kebenaran ini merupakan bapa ayam pemerdagangan manusia, terlibat dengan pelacuran, supaya dia boleh ditangkap, dihumban ke dalam penjara juga. Dahsyat. Sama dahsyat juga. Plan A dahsyat, plan B pun dahsyat. Nak inai lah pejuang kebenaran ni. Plan C, ini biasa berlaku lah. Bila saya tengok plan C tu, ini macam banyak berlaku kan. Black Ops. Yang mana dia gunakan perisik polis Chennai ni untuk monitor pergerakan pejuang kebenaran ni. Dia pergi mana, naik apa pun semua. And then, langgar lagi. Langgar lagi supaya pejuang kebenaran ini dia cacat ke, dia cedera parah ke, lumpuh ke, dan mungkin matilah. So, dalam movie Chennai yang saya tengok semalam tu, plan A, plan B, plan C. 3 plan ni lah. But, belum berlaku lagi lah sebab sambung minggu depan pula. So, kita nak tahu minggu depan lah mungkin episod dia. Cuma, bila saya tengok tu, saya tengok, mungkin boleh jadi kat negara kita kan. Mungkin lah boleh jadi kat negara kita, negara Singapura ke, negara Bangladesh ke, negara Pakistan ke, mana-mana negara dia boleh berlaku benda ni. Sebab yalah, kalau movie Mafia Chennai tu boleh ada, bermakna jalan cerita tu, plot-plot tu mungkin dah ada lah. Cuma saya fikirlah kan, mana dah tahu berlaku dekat Ser ke kan. Minta-minta tak lah. Tapi kalau berlaku dekat Ser pun, yalah, kita berserah kepada Allah guys. Segini je. Dalam perjuangan ini, kita yang pilih perjuangan ini. Amar ma'ruf nahi munkar. Sebab Allah perintahkan ni. Dan jangan campurkan yang hak dengan yang batil. Betul-betul salah-salah. Jadi, saya minta lah semua sahabat-sahabat seperjuangan rakyat Malaysia, doakan agar keselamatan isteri Mami Onang, anak-anak dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita ni dalam jihad ni memang macam-macam risiko, macam-macam rintangan. But, sepilih jalan ini. Kenapa? Kerana amar ma'ruf nahi munkar. Sebab kita semua akan dipertanggungjawabkan di akhirat besok. Jadi, mereka boleh merancang, tetapi perancangan Allah tu jauh lagi hebat. Sebab apa guys? Sebab mereka tengah koyak. Bila mereka koyak ni guys, kau faham lah. Kumpulan gangster ke, penyangak-penyamun ini, kalau dia dah koyak, kan, dia takut bocor, dia akan buat macam-macam lah. Jadi, mungkin lah kan, ni mungkin ancaman ke, kita tak tahulah kan. Ada ke? Kau rasa? Kan? But, tak apa. Saya tak adalah nak takut ke apa semua sebab negara ni ada undang-undang. Tak ada siapa pun yang akan terlepas lah daripada hukuman. Sebab sejarah ni dah membuktikan. Sebab dulu Anwar Ibrahim pun, contohlah dia salah guna kuasa. Salah guna kuasa, gunakan polis pada Umi Hafidah masa tu kan. Akhirnya masuk penjara, babe. Masuk penjara. Timbalan Perdana Menteri. Masuk penjara. Kan? Malaysia ni, Perdana Menteri masuk penjara. Tu Datuk Najib tu. Jadi, tak perlu takut lah. Kita ada undang-undang, kita ikut undang-undang. Cuma mereka yang nak langgar undang-undang ni, silakan lah. Cuma, kalau rasa plan nak buat macam cerita Mafia Chennai tu, try lah. Tengok nak jadi apa. Bak kata macam saya cakap dekat Salim punya, Lim, kau tak kenal aku siapa. Begitulah cerita dia. Apa pun guys, doakan untuk keselamatan isteri Mami Onang dan anak-anak. Kita teruskan perjuangan. Amar ma'ruf nahi munkar. Lawan mesti lawan. Sebab apa? Ini bukan soal kita. Ini soal agama, bangsa dan negara. Okay guys? Mafia Chennai, teruskan apa perancangan korang tu. Assalamualaikum. Jangan jadi pengkhianat kepada negara.